Lelaki ni, kita punya mentality, kita adalah pemberi. Kita panggil provider. So, apakah efek daripada testosterone drop ni? Dia boleh menyebabkan satu, libido berkurangan. Libido ni, apa dia? Libido ni adalah kemahuan. Kemahuan kita ni untuk melakukan hubungan seksual. Baik lelaki, baik wanita. Untuk lelaki ni, kalau dia makin meningkat usia, pasal masa awal nikah tu, hormon setiap hari dia boleh bersama dengan bini. Tapi bila dia dah lama, okey? Dia kurang naik rang dengan bini tu bukan pasal dia tengok bini tu tak comel. Dia mikir, okey, alamak. Aku balik ni anak baru umur 3 bulan, 6 bulan contoh dah. Bini sembuh dah daripada bersalin. Tapi dia mikir, baby malam ni tidur pukul 2 pagi, 3 pagi bangun. So macam aku tak ada ni, aku tak ada nak bersama bini ni sebab aku mikir stres. Bila stres ni, dia akan menyebabkan kita punya hormon testosteron akan menurun. Okey. So bila libido tu kurang satu, lepas tu kita punya fokus. Lelaki ni, kita punya mentality, kita adalah pemberi. Kita panggil provider. Kita ni akan mikir dah, bulan ni kita nak bika bini sebanyak kita spend 3,000, 2,000, 3,000 contoh tak. So benda-benda ni jadi kita jadi serabut, mikir stres, lepas tu kita akan jadi tend tu buat kerja lebih semua tu pun benda tu pun akan menyebabkan kita punya cycle kita tu terganggu lah. Lepas tu dengan kita punya akan cepat rasa lesu and rasa tak bertenaga. Lepas tu kita secara umumnya lah bila masalah daripada testosteron rendah ni.